Patut lah pelik D, pelik Terengganu. Aku paling benci kalau Terengganu main kapal aku ajar. Bapak bawa kereta aku ajar ngah. Bawa kereta macam aku baru ling, mesti mau Terengganu. Macam mana kau ikan tu? Patut lah. Aku tahu, aku tengok pelikmu, aku tahu dah pelik dia. Dia pelik Terengganu lah. Aku buat bejok, main Kelantan, main Mesremor. Aku buat bising. Ingat orang suka. Bersakit. Tapi aku pura slow-slow, tidak. Aku paling racing orang Terengganu. Dah mu bersupa. Main ikan tu, pergi KBMO. Buat serabut je. Oh, serabutmu. Serabut aku dah rugi. Ingat aku suka. Mu main Kelantan tau. Main kat Masjid Muhammadi. Tak ambil gambar kat Jambatan Buka. Kapal mu ada. Kelantan ada tak Jambatan Buka tau? Buat soho. Soho sangat aku tak buka di Kelantan tu. Pasal mu tu, main ikan tu. Dia macam ke shopping. Ingat tak serabut ke? Serabut. Ya, mu tengok tak bola maring? Memanglah tengok. Benda setiap bola kan? Kan orang ke Mamang. Tengok. Hai? Ganu dah mamang. Bijak ah. Bapa tu duk balu tu. Bunyi ganu Kelantan tu. Mari. Pergi. Masa ni ada ustazah. Mu tu di Kelantan main losong makan kepuk. Dah lah minta sok lebih. Tak ukur apa aku nak beli kau. Oh, beranak. Ya, macam tak saya hidup balu tu. Ganu Kelantan. Kepiu lah. Ya. Jabatan hak terbuka tu. Dia pakai bemo ya tu. Bukan. Bukan Masjid Muhammadi. Oh. Dah set mu tu, main ikan tu beli catai ke? Sekali beli, RM5. Au. Woi, kamu balu tu. Gapo siap awak dah bala-bala ni? Awak Islam ke? Islam tidak mengajar kita untuk resis. Tak kira lah kita daripada negeri Terengganu ko, Kelantan ko, Johor ko. Kita ke sesama Islam. Islam tak mengajar kita untuk menjadi resis. Betul dah. Kita nak boleh pilih mana kita nak lahir. Kalau boleh pilih, lama dah saya pilih nak lahir Korea tu. Boleh joget. Oh yeah. Doa pun dia tau. Main blok-blok orang gitu. Pacung kita berdasar kita beri tadi. Ya dah. Mu yedah gitu. Tak ada ke yedah. Dompet beri saya siapa nak kati? Tahu tak? Kita ni dah akhir zaman tu. Akhir zaman ni banyak manusia yang berpecah belah. Nak kau kita tergolong dalam golongan itu?